Orang duduk dalam makam hakikat ni lenyap yang lain kan. Makhluk ni nampak macam tunggul, tak ada apa. Dia tengok orang macam tengok tunggul ni. Dia tengok orang macam tengok batu, tak ada. Ini siap tengok orang, siap pun hebat orang ni. Ui, handal orang ni. Kau jangan buat pasal, kau tak takut kat dia. Orang itu habis kan, apa tak ada nilaian ibadat ni. Orang tu tak kenal Tuhan. Orang yang mengenali Tuhan, iza zukirallahu wajilat quluhum. Sebut yang Ta'ala, gegaran kalbi dia akan berlaku. Dan bila gegaran jalal wal jamal berlaku, confirm pandangan makhluk akan hilang. Takkan rasa makhluk, tak ada rasa besar apa. Saya selalu buat misal, panak ni kita sama kita je, sikit je internet. Ya. Kita pergi dalam hutan, tiba-tiba tersempak dengan harimau. Ya, pokok lain tak ada nak lari. Yang ada dekat kita pokok nibung kan. Dia panjat pokok nibung apa ke atas tu. Ya, rimau tu nak terekam gitu dia. Panjat pokok nibung apa ke atas. Cocokkan duri nibung tu hapah pun tak rasa. Itulah istilah panak angin. Padahal kan duduk saja dia cocok rasa tak? Oh, rasa. Kalau dia panjat apa ke atas, tak ada rasa apa. Sebab apa? Ketakutan dengan harimau tu menyebabkan hilang rasa sakitnya cocokkan. Nah, itulah istilah sikit je. Tu pun nak rasa haibat harimau. Macam mana kau nak rasa haibat dengan Allah Ta'ala? Oh, emang pun terbuka habis. Ya, itu dipanggil haibah. Dia akan membawa pada fana. Kalau iskun dibawa kepada baqa. Ya, macam mana asyiknya Zulaikha dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Tuhan terjalikan kecantikan Nabi Yusuf tu habis tenggelam. Ya. Betul ulama kata bahawasanya kami tidak dapat melihat tepat kepada baginda, sebab kalau kami lihat tepat pada baginda, saya tertutup pandangan kami. Itu nur Nabi lagi kuat. Kalau Nabi Yusuf pun dah tak tahan dan macam mana kalau Rasulullah SAW lagi tinggi. Kalau Allah Ta'ala, itu tak boleh kata lah. Sebab dia kata lenyap. Sahibul hakikat ghaba anil khalq. Makam hakikat dia akan lenyap yang lain. Di situlah baru dikatakan dapatnya kenikmatan insan dengan Tuhan. Selagi lagi masuk makhluk sudah dapat, tak sedap. Dia panggil tak, kalau makanan orang panggil apa? Kalau gula lebah tu tak ori, dah campur. Dia nak yang ori piau atau pokoknya tu. Tu khasiat dia banyak. Ya, orang nak semua yang ori. Makrifat pun nak ori juga. Original makrifat bila makhluk tak ada dalam kalbi. Itu boleh ori betul.